Hai geng, siapa pernah dapat panggilan daripada nombor yang tak dikenali? Lepas tu korang angkat. Lepas tu dia kata, hello, I am from your street. Your resume has been approved. Hey! Bila masa aku apply job kat Job Street? Kepada akak tu, aku tak tahulah. Tapi dia cakap pekat Melayu dia. Your resume has been approved. Aku tak boleh aku. Tak tahulah kenapa akak tu duk kata resume dah approve. Aku tak pernah pun minta kerja kat Job Street. Korang pernah tak kena macam tu? Aduh, aku jam otak kejap. Kepada akak tu, kalau tengok video aku, aku tak tahu nak kata apa. Terima kasih lah kak. Ramai dah orang block akak. Lepas tu nombor akak tu pun memang dah suspek. Spam call dah. Scammer. Entah. Dia suruh WhatsApp dia. Memang tak lah aku nak WhatsApp. Ni korang. Lupa pula nak cakap pasal telefon ni. Ulefone Amor. Tak tahulah sebutan dia Ulefone ke Ulefone ke Ulfone ke tak tahu. Tapi ni pun spesies rugged juga. Sorry lah aku cakap pasal akak tadi. Aku sakit hati. Bukan sekali dua aku dapat call pada dia. Banyak kali je. Aduh, macam tak ada kerja. Buatlah kerja lain. Sambung pada telefon ni. Sama juga masalah skrin. Bila aku tanya owner, rasa apa bang? Masak air. Lah, aku tak tahulah umur telefon ni dah berapa. Tapi telefon jenis ni kalau jatuh atas kaki korang, bengkok. Telefon ni rugged. Boleh masuk air, boleh masuk macam-macam. Tapi banyak aku baca komen yang kata telefon rugged. Ada pula dia punya kasta yang paling okey, yang tak okey. Lepas tu ada seorang tu komen kat komen aku. Dia kata Okitel phone rugged paling rendah. Yelah kot kan, tak tahulah. Tapi brother ni pakai telefon ni dah lama. Macam biasa barang dia dari China. Siapa-siapa yang nak repair phone rugged, tapi kena check dulu masalah apa sebenarnya. Kalau kena air terpadam, memang skrin lah. Biasanya akan masuk dekat celah atas tu, tepat jaring telinga tu. Itulah yang membuatkan dia shock tu. Lepas tu tukar skrin okey balik. Tak payah nama phone rugged lah. Kalau kena air boleh rosak. Tapi banyak pakai sebab bateri dia tahan. Dahsyat lah tu. Mantap bosku.